Pernah rasa simpan duit banyak tapi kejap je licin? Aku pernah. Tapi tu sebelum kena emas. Setiap kali nak simpan duit, mesti ada benda datang kacau. Bil lah, tayar bocor lah. Duit memang tak lekat. Jual online dah, buat side income pun dah. Tapi hujung bulan still rasa tak cukup. Penat weh. Satu hari aku sedar, mungkin aku salah instrumen. Terus beli buku, belajar balik pasal kewangan. Lepas tu aku jumpa satu benda simple je, emas. Tak fancy, tapi aku start simpan sikit-sikit. Subhanallah. Lepas tukar simpan duit kepada emas, baru rasa melekat. Tak lesap macam dulu. Aku share bukan sebab instrumen lain tak bagus. Bagus je. Cuma emas ni memang dicipta khas untuk jaga nilai kita. Kalau kau tengah cari jalan, mula je pelan-pelan. Aku boleh guide. Kita buat sama-sama dengan Public Gold.